Salam perkenalan, nama aku Amara. Nak berjaya ni, ingatkan semudah ABC. Rupanya banyak lagi cabarannya. Lagi-lagi bab belajar. Tengoklah ni. Okey, siapa boleh jawab soalan ini? Sudah. Aku pula. Tak ada pun dalam ni. Susahlah macam ni. Macam mana nak faham? Ada cara lain ke? Biar betul ni ikan hiu. Bukan. Ini ikan goreng ni. Kalau tidak faham, tengok buku teks lah. Aduh. Macam ni lah selalunya. Belajar membaca buku, menghafal, salin nota. Tapi tak semua rasa seronok nak belajar. Nak bincang pun. Kau faham? Kau faham? Apa ni? Apalah nasib ni. Tak seronok lah macam ni. Mempersembahkan sesuatu yang bakal memperkasa pendidikan negara. Dengan adanya bahan digital, sekarang lebih mudah nak belajar. Kita cari ikan gitu. Tengoklah ni, kami dapat meningkatkan kreativiti dan kemahiran. Pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Akses pendidikan lebih meluas. Saya telah menggunakan pelbagai bahan digital, contohnya Google Classroom, Kahoot, Delima, Canva, Wordwall dan juga lain-lain aplikasi lagi. Dapat meningkatkan lagi kefahaman murid tentang konsep pembelajaran di dalam bilik darjah. Menjadikan PDP itu lebih interaktif dan menariklah. Contohnya dengan YouTube, dan YouTube itu ada banyak video. Jadi dengan video kita boleh merangsang murid dalam aktiviti PDP. Menjimatkan masa. Contohnya bila saya perlu mencari gambar, tak perlu saya lukis, saya cuma perlu cari di internet dan tunjuk kepada murid. Dapat meningkatkan minat murid untuk belajar, dapat meningkatkan peratusan kehadiran murid. Murid-murid pun lebih seronok untuk belajar tentang perkara yang diajar. Bahan digital dapat memperkasa pendidikan negara. Perkara ini adalah selari dengan dasar pendidikan digital negara. Bahan digital ini dapat dimanfaatkan oleh murid, pendidik dan semua yang berkepentingan. Seterusnya dapat melaksanakan hasrat KPM untuk mencapai pendidikan yang berkualiti. Bahan digital bukan sekadar alat bantu, tetapi satu evolusi pendidikan yang menjadikan sistem pembelajaran lebih efisien, inklusif dan berkualiti.